Simpan sikit-sikit, lama-lama jadi sikit jika tidak berdisiplin. Pepatah itu biasa untuk orang yang simpan duit. Tak percaya? Cuba perhatikan balik. Kalau biasa, gaji bulanan kita simpan RM300 sebulan. Semak semula, di bulan yang ke-10, adakah simpanan kita sudah mencapai RM3.000? Kebanyakan simpanan kurang daripada RM3.000. Bukan? Ini kerana fitrahnya manusia bila berduit ingin berbelanja. Semakin banyak duit di akaun bank, semakin tinggi kemahuan kita untuk berbelanja. Naluri ini jauh berbeza dengan kita simpan emas. Semakin kerap kita pandang simpanan emas kita, naluri semakin bersemangat untuk tambahkan gram emas. Bila duit ditukarkan kepada bentuk emas, bermakna kita dah selamatkan kekayaan kita dari terguna dan terbelanja. Emas juga membuatkan penyimpannya memiliki tempoh untuk bertenang sebelum berbelanja. Emas perlu dipajak atau dijual dahulu untuk dapatkan cash. Jadi, penyimpan emas tidak akan sewenang-wenangnya menjual emas semata-mata nak tukar spot rim atau menukar langsir. Semakin simpan emas, semakin tamak dan berdisiplin nak tambahkan kekayaan. Jika anda berminat untuk mendapatkan bimbingan percuma dan menjadi penyimpan emas yang berilmu, sila rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun public gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.